France terlalu bagus untuk Spain. Perlawanan separuh akhir ni akan temukan dua pasukan dengan dua identiti yang sangat-sangat berbeza. France lebih kepada free flow attacking minded dan juga Spain yang lebih mengetengahkan disiplin possession. Untuk rekod pertahanan, kedua-dua pasukan sangat-sangat hebat. Spain baru bolos 1 gol je sepanjang perlawanan dekat World Cup dan juga France cuma bolos 2 gol sahaja untuk edisi World Cup kali ni. Tapi untuk game ni sebenarnya ada slightly berpihak kepada pasukan Spain yang mana pasukan Spain mampu untuk bertindak walaupun sekiranya Lamine Yamal dikawal ketat. Sebab pasukan Spain adalah satu pasukan yang lebih diterapkan dengan sistem berbanding individual play. Berbeza pula dengan pasukan France yang mana diorang memang perlu untuk memastikan 3 attacking player diorang ni berjaya untuk dapat bola. Michael Olise, Ousmane Dembele dan juga Kylian Mbappe. Kalau pasukan Spain berjaya untuk kekang diorang ni daripada dapat bola, aku boleh jamin France akan ada masalah untuk skor gol dan Spain akan berjaya untuk mara ke final. Jadi ini adalah match final sebelum final yang mana ini menemukan dua pasukan gegasi Eropah dengan dua identiti berbeza. So, korang rasa siapa yang akan layak ke final? France ataupun Spain? Cuba korang komen.